Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita dalam kuliah kilat, pengajian kilat. Sekarang kita masuk ke masalah 42. Orang yang sah menjadi imam dan mereka yang mengikutnya. Syarak menetapkan ada orang tertentu, kumpulan ataupun jenis-jenis orang tertentu yang layak menjadi imam dan makmum boleh mengikutnya. Dan ada perkara, ada dari segi lain, orang-orang ini tidak layak, tidak boleh menjadi imam dan makmum pun tidak boleh mengikutnya. Antaranya yang kita sebut di sini, golongan yang sah menjadi imam dan sah pula makmum mengikutnya. Lelaki. Itu pertama lah. Kalau imam itu lelaki, maka makmum pun boleh lelaki, perempuan dan khuntha. Jadi kalau imam itu lelaki, makmum semua jenis golongan harus dan boleh sah mengikut imam lelaki ini. Kalau imam ini perempuan, yang sah mengikutnya hanya perempuan, golongan perempuan sahaja. Kalau imam ini khuntha, yang sah mengikutnya menjadi makmum perempuan sahaja. Lelaki dan khuntha tidak boleh, tidak sah mengikut khuntha. Jadi yang pertama ini 3 golongan. Golongan lelaki, makmumnya semua jenis jantina. Kalau imamnya perempuan, yang menjadi makmumnya hanya perempuan. Kalau imam ini khuntha, yang mengikutnya juga hanya perempuan. Tidak boleh khuntha. Manakala golongan yang tidak sah ikutan, sebaliknya lah. Yakni kalaulah yang menjadi imam itu perempuan, makmumnya lelaki, tidak sah. Yang menjadi imam ini khuntha, yang mengikutnya lelaki, tidak sah. Yang menjadi imam perempuan, yang mengikutnya khuntha pun tidak sah. Yang menjadi imam khuntha, yang mengikutnya juga khuntha pun tidak sah. Kenapa khuntha tidak sah? Dia hanya menjadi imam, makmum sahaja, tidak boleh menjadi imam kerana dia mempunyai 2 alat kelamin. Jadi di sisi syarak, 2 kelamin itu kemungkinan boleh berfungsi kedua-dua. Jadi akan timbul masalah. Jadi dia hanya, golongan khuntha hanya menjadi makmum saja, tidak boleh menjadi imam. Dia boleh menjadi imam hanya kalau makmumnya makmum perempuan. Sebab golongan wanita perempuan boleh mengikuti khuntha. Kerana khuntha sekiranya dia berfungsi kedua-dua, kalau lelaki memang sah, kalau perempuan pun memang makmum perempuan mengikut perempuan. Itunya. Allahu a'lam.